Ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Muhammad Irman, founder Sawana Senayan Berhad. Kepada semua affiliate, anda sudah berada dalam grup ini. So pastikan pertama link anda dah dapat link. Kemudian dengan link tu anda boleh share dengan orang lain. Itu satu. Mana anda akan dapat income. Sebagai contoh Sawana Cookies yang kita lancarkan ini, kita ada 6 perasa. Sebagai contoh kalau anda share link tu, anda akan dapat RM5 lebih kurang. Itu yang pertama. Anda share link anda sebagai affiliate. InsyaAllah kita buat kelas. Kita akan ada kelas. Anda boleh tanya dalam kelas tersebut untuk benda-benda yang anda tak faham. Okay. Ini Sawana Cookies. Kita pun ada Sawana Koko. Kalau anda jual yang 900 gram tu, anda akan dapat lebih kurang dalam RM1, RM3, RM4 keuntungan. Share saja je link. Itu yang pertama. Yang kedua, affiliate semua, anda kena tarik affiliate yang baru. Anda tarik affiliate baru dengan cara mereka mendaftar dengan anda. Jadi kita akan bagikan video setiap hari. Anda sharekan siapa yang berminat nak jana income RM1,000 ke RM2,000 dengan cara share link di Facebook, WhatsApp status. Tak perlu post, tak perlu modal, tak perlu packing. Anda cari juga affiliate lain supaya mereka duduk bawah anda. Okey? Itu benda yang penting untuk anda kembangkan lagi. Cari orang lain untuk jadi affiliate. So sebagai contohnya, A cari B untuk jadi affiliate dia. B jual pada C. So kalau C beli dengan B, B akan dapat RM5. Anda pula yang menaja B tadi akan dapat lebih kurang RM1. Jadi penting, anda duduk saja pun, affiliate bawah anda gerak, anda dah dapat income. Kita bagi juga pada anda hasil daripada usaha anda cari affiliate. So dua benda. Pertama, pastikan anda sharekan link anda untuk orang beli dengan anda. So itu margin besar. Yang kedua, anda cari affiliate lain untuk jadi affiliate bawah anda. Anda tetap akan dapat duit juga. Okey? Tapi dengan cara affiliate yang anda cari tu kena daftar bawah anda. Anda bantu dia untuk daftar. Senang saja, nama, alamat, nombor telefon macam tu. So bantu dia untuk daftar, anda pun akan dapat income. Okey, dua benda yang anda sebagai affiliate mulakan. InsyaAllah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum tu mengubah nasib dia sendiri. So kita kena ubah nasib kita dengan kita buat perubahan tadi. Kena usaha dan ikhtiar, baru Allah Taala akan bagi tambahan rezeki dan sebagainya. Saya doakan semua affiliate berjaya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.